Alright guys, kita ada G-Ready series LCD screen. Dia pakai controller. So saya nak bagi sedikit, nak kongsi sedikit macam mana cara setting dia Okay, dia macam ni guys. Sebab ramai yang tak berapa faham lagi Dia ada controller. Okay, dalam satu biji meter ni dia boleh set sebanyak 10 fungsi lah, 10 function. Okay, kita tutup dua ni. Dalam satu ni dia boleh set 10 function. So dia akan bagi dua cara pemasangan. Wiring harness biasa satu, wiring yang tak ada OBD. Yang ni dia ada bagi OBD2 socket. Okay, OBD2 socket ni kalau kita plug and play dekat kereta, kalau dia boleh detect, kebanyakan kereta baru boleh lah, kereta lama pun boleh lah, 2000 ke atas boleh biasanya lah. Okay, so kalau kita pakai OBD tu, dia akan detect apa yang ada dalam kereta, function yang ada dalam kereta. Contohnya macam bateri, water term, separuh kereta ada vacuum, ada exhaust term, apa lagi, RPM, KMH. Okay, dia dah memang ada kan dekat dalam tu, kebiasaannya lah. Kalau oil press, oil term, tu nak kena tambah sensor lah, kena pakai sensor. So dekat sini saya nak bagi tahu macam mana cara nak setting meter ni. Okay, katalah tuan-tuan beli 3 biji. Tuan-tuan tak boleh set pasang sekali 3 biji, tak boleh set sekali dia nak kena asing-asing. Maksud saya asing-asing, maksudnya kena sebiji-sebiji. Yang ni tanggal dulu 2 biji, masuk sebiji dulu. Lepas tu dah siap setting function apa yang nak. Macam contoh sekarang saya punya setting KMH. Okay, KMH untuk bulatan ni, exhaust term untuk sini. Okay, baca untuk suhu exhaust lah. Okay, dekat sini water term, dekat sini bateri. Okay, bateri dia ada dua dia boleh display dua sekali jalan. Alright, so dekat sini boost ataupun vacuum lah. Kalau macam saya punya Honda City, dia ada reading vacuumnya intake manifold. So kita boleh pakai yang ni lah. Yang ni RPM, ikut sini lah RPM gelong dia. Okay, so cara setting dia kena sebiji-sebiji. Alright, sebiji-sebiji maksudnya kita buka dulu ni satu. Okay, saya tunjukkan lah dia punya. Okey, sekarang kita pakai sebiji bos. Sebiji. So boleh nampak Okey, sebiji. Cara setting dia, sini ada real, play, set. So set pada set lah Okey, kalau kita tekan sekali, dua button ni tekan sekali, dia akan setting untuk bahagian sini lah, bahagian tengah. Okey, so sekarang RPM, air fuel, turbo ataupun intake manifold, vacuum lah, fuel press, oil press, oil term, water term, bateri, exhaust term, ini exhaust term, KMH, RPM, air fuel tadi dah ada kan. Okay, tadi kalau nak set, okay, katalah sekarang korang dah set dah set pada ni lah yang korang nak lah So terus tekan play. Tekan play, dia akan set lah kat sini. Okay, then nak set yang bahagian gelong ni, korang tekan set, korang tekan lama-lama. Okay, nampak dia akan bling-bling bahagian sini. So korang set lah nak apa, KMH, RPM, air fuel, macam tadi jugalah dia punya function. Okay, water term. Jadi reading dia akan ikut pada ni lah, gelong ni lah. So tadi saya dah set KMH. Okay, dah set. Okay, settle. Lepas tu nak set meter sebelah pula. Kata korang beli lebih daripada sebiji kan, korang cabut yang ni, masuk yang ni.
Faham cabut yang ni dah set dah ni. Cabut yang ni, masuk yang ni. So korang set pula dekat sini. Okey, jadi yang meter kedua, meter ketiga, keempat, kelima, keenam pun sama juga cara dia. Buka yang main power, pertama punya wire power ni. Cabut, set. Okey. Bila dah set, korang keputusan dia akan dapat macam ni lah. Macam tadi punya lah. Terbalik lah pula. So dalam meter ni dia boleh set 10 function lah. Cuma dia tak boleh display semua lah. Dia boleh display 2 je. Right. Dapat jangan kelengong je. Gurau je Right. So kalau salah abang-abang tolong betulkan bang Saya baru belajar agak ni. Alright. So dia ada 7 color. 7 color. Okay, 7 color kau tekan kat set, kau tekan play ni. Right. Play. So dia color Okay, kita pergi color dulu. Jadi 7 color lah. Tengok korang nak color apa. Ataupun korang boleh set dia berubah-ubah lah. Set berubah sendiri lah auto lah. Ni auto Okay. Ni semua dia gerak sendiri. So korang akan kena reset balik. Bukan reset balik, matikan engine, switch. Okay. Nanti dia akan program balik. Alright. So dia akan sama lah. Okay. So macam tadi saya cakap, setting sebiji-sebiji. Jadi keputusan dia, sini setting KMH, exhaust term, water term, bateri, RPM dengan intake manifold atau turbo lah. Okay. Ini saya set up untuk kereta saya lah Kalau tuan-tuan nak pakai lain pun boleh. Tinggal set up sini lah. Cuma oil press, oil term kena kalau tak ada dalam sistem kereta, kena tambah sensor sensor dia, kalau tuan-tuan beli, saya ada letak kat situ lah. Dia punya macam apa ni, untuk function apa ada. Kalau boost kita akan bagi sensor sekali. Vacuum akan bagi sensor. Water term kita akan bagi sensor lah. Dia memang datang satu set. Memang datang satu set. Tapi kalau pakai OBD punya, sensor tu tak perlu pasang lah. Right. Kalau pakai wire OBD, sensor tak perlu pasang. Kecuali water term, kecuali oil press, oil term, apa lagi? Itulah yang kena pasang. Dalaman dia ada setting lagi. Okay. Dalaman dia ada setting. Okay. Ni color untuk malamnya Color untuk malam. Korang boleh setting siang dan malam. Alright. Ini dia punya sound dia. Okay. Beep alarm dia lah Okay. Ada 3 lah. Okay. Alright. So ini dia punya volume, VO. Okay volume Dia kalau tuan-tuan beli akan bagi manual book. Alright. Dalam manual book ni semua ada. Cuma nak kena study sikit lah. Okay. Barang ni memang tuan-tuan nak kena study. So untuk mudahkan kerja kita kena faham barang ni macam mana. So kena study lah. Dia dalam bahasa Inggeris. Kalau tak faham boleh buka Google Translate tuan-tuan. Alright. So saya tak dapat nak buat habis ni. Ni pun dah 9 minit. So okay, dia ada banyak lagi ni. Okay. Banyak setting lagi. Untuk boost, untuk fuel ratio dia berapa. Ni Pomen punya kerja. Okay, nak dia punya apa ni, engine, silinder, berapa silinder semua. Dia ada lah. Dalam kertas ni ada semua. Dalam kertas ni ada tulis. Alright. So korang cuma perlu study je lah nanti kan. Dia punya tapak semua ada bagi. So untuk biasa punya wiring, dia ada bagi sekali wire RPM, KMH. So korang kena pandai wiring. Kena pandai wiring bang. Kalau tak pandai wiring memang tak jadi. Mana yang tak faham, abang-abang yang tak faham tu boleh tanya bang. Boleh direct inbox sajalah. Alright. So itu sajalah penerangan hari ni.